Halo guys, kembali lagi bersama Kirik Channel. So, petang nih guys, kita udah balik kerja. Jam menunjukkan pukul 5.55 petang. So guys, apakah konten yang Kirik nak buat kali ini? So, Kirik kali ini hendak unboxing ya guys. So, di belakang Kirik, oke, di belakang Kirik sini, oke, ada sesuatu yang Kirik nak unboxing ya. So jom kita tengok sama-sama apa yang Kirik nak unboxing. Come on guys. Oh, kalau semua nak tahu, iya. Ya. Oke. Tengok tepi. Tingginya sama paras dengan sedikit di atas paha, oke, tidak sampai ke pinggang ya. So lebar dia lebih kurang besar nih, dan kalau mengikut dia punya packaging nih, beratnya ialah 27,592 kg. So agak berat ya. So semua dah tengok, di sini adalah professional portable speaker, itu kita biasa panggil dengan trolley speaker, berjenama AMP audio. So dia punya ni kekuatan adalah 1000 watt, free dua wireless microphone, ada dua. Ini adalah model JW153HH, 1000 watt. Sebelah sini kita tengok apa? Recharge battery function, solid speaker, ada AUX input connection, built-in mixer, adjustable music, mic connection function, ada mic priority function. Yang tahu benda ni ialah ini bagus untuk kita yang jadi MC ya. Kalau kita pasang music, kita music, dan kita juga dalam masa yang sama kita jadi MC. Jadi dia akan memberi keutamaan kepada mic, ataupun suara yang keluar ke mic ya. Jadi music dia akan automatic slow down. Speaker ni adalah sebesar 15 inci. Tengok apa sebelah sini lagi, pusing. Sama saja, sama saja. Depan, belakang, tepi dia sama saja. So ini adalah jenama AMP audio ya. So guys, so Kirik menggunakan perkhidmatan C-Shipping, sebab portable speaker ni Kirik dapatkan di sini. Semua tahu kan? Shopee menggunakan C-Shipping. So untuk barang ataupun kita tempah oleh C-Shipping macam ni adalah barang yang biasanya besar-besar ya, dan juga mempunyai berat yang berat lah. Macam mana nak sebut berat lah ya. Kalau 1-2 kilo biasa kita guna, biasa yang udara. Kalau yang berat macam ni, macam Kirik, barang ni berada di Semenanjung, so kita kena gunakan C-Shipping. So satu lagi adalah untuk menjimatkan dia punya bayaran postage dia. So kalau Kirik tersebar itu barang yang seberat 27 kg macam ni, kalau menggunakan penghantaran udara yang cepat yang biasa, jadi kurier dia akan cas lebih mahal. Harga barang tu dalam 900 ya. Yang ni harga 900, tapi pos dalam 200 lebih, dekat 300. So tambah 900 tambah 300 dah 1200. So kita kena bijak, sebab barang macam ni pun kita taklah nak cakap dia emergency, kita nak guna. So kita pilih satu lagi pilihan dia ialah C-Shipping. So yang ni dia agak murah, kurang daripada RM100 ya, kurang daripada RM100. So sebelum ni Kirik pernah juga menggunakan C-Shipping. Order 2
buah basikal. Dia kita kena tunggu dalam masa tempoh 2 minggu lah. Dia tak lebih pada 3 minggu lah, 2 minggu ke 3 minggu. Tapi kalau dia 2 minggu tu paling cepat, 14 hari ya. So jom kita unboxing terus. Right, stay tune ya. Kita tengok kualiti macam mana. Kualiti dia macam mana. Untuk wrapping dia punya bungkusan ni memang nampak macam safety lah. Dia memang safety. Dia letak di sini. Ada tanda fragile. Kenali dengan berhati-hati ya. Okay, pertama sekali kita dapat buku, manual book, okay. Dan kita dapat 2 biji mic, okay, wireless mic. Wish, boleh tahan berat. Dia kalau berat ni, dia biasa boleh simpulkan dia memang kualiti dia bagus lah, ya. Ada 2 jenis warna, oranye, hitam. Berat Oke, kita letak ini dulu. Pas ini bolehlah kita karaoke guys. Ada remote, oke, ada remote. Lepas itu kita ada power cord, ya, power cord. Ya. Lepas itu kita ada tudung dia tepi. Dan dia ada tambahan safety untuk ni. Kita letak dekat tepi supaya dia tak bergoyang-goyang. Tak goyang-goyang. Okey. Kiri kanan ada. So, kita ada plastik. So kiri kita letak 27 kilo. 27 kilo. Adakah saya mampu pegang kering? Oh, berat. Berat. Wow, berat. So, itu saja dalam kotak. Kita beli dulu. Kotak kita letak tepi. Plastik kita letak tepi. Okay, lupa nak beritahu, barang ni kita dapatkan dari seller yang dari dari Pahang, dari Pahang. So, guys, okay, kita pusing ya. Okay, badan memang solid. Okay, dia memang solid. Okay, dia semacam yang kita pernah tengok di sini, dia jenama ada TA audio. Kalau kita di sini lah, okay. Kalau ikut dia punya build, quality dia memang solid, okay. Memang solid. So setakat ni keadaan dia semuanya, aduh, tak ada kemek, syukur ya. So kita ada dia punya ni pemadam troli, okay. Kita adjust. Dan untuk troli dia boleh tahan besar. Okey, kita tengok function ya. Okey, kita ada mod di sini. TWS. Kalau TWS cukup Kirik tak berapa pasti. Ini ada recorder, volume. Okey, rasa bila kita pusing dia memang okey ya, solid, memang solid. Okey, G volume gitar lah, ni gitar. Music volume, the treble, bass. Okey, music treble, music bass. Yang bawah ni echo, okey, echo dan delay. AC input, power. So jom kita cuba on kan. Okey, saya cuba on. Okey, so
Dia akan mula dengan AUX. Sini kita boleh sambungkan kepada speaker lain okay, kita boleh sambungkan. Yang ni apa ni? Ini fuse dia. Okay, yang ni mic 1, mic 2, gitar input dia. Okay, yang ni adalah mic yang seperti Kirik sebutkan, menggunakan function mic priority, voice changer. Ni voice changer 3, 4, 5 dan 4 voice changer, mute, ini vocal, equalizer. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis equalizer. So sini backward, forward. Okay, untuk ni recorder. Okay, so apa lagi So sekarang kita cuba nak test macam mana quality mic dia. Quality mic dia ya. So stay tune guys. Setakat ni ini macam. Okay, untuk mic dia, okay, dia ada plus minus dan dia menggunakan bateri size 2A 2A. Dia tak ada bekalkan bateri, tapi kita boleh gunakan, beli sendirilah ya. So kita cuba masukkan. Okay, kita nak test kita akan cuba test. Okay, 2 biji bateri. 2 biji bateri. Okay, so kita cuba on kan. Nah, terkejut saya. Halo, testing, check 1, 2, 3. Wow, padu guys, betul-betul padu. Halo. Dan mic dengan ni dia tak mengganggu, dia tak ada bunyi humming tu. Kalau biasa speaker, kalau kita test dia dekat dengan ni, kita bercakap dekat dengan ni, dia akan bunyi, ada bunyi humming. So yang ni okey. Okay, tak ada masalah. Halo, testing, check mic. Test 1, 2, 3. Okay, kita naikkan sikit echo. Halo, testing. Halo, cuba 1, 2. Cuba 1, 2. Cuba testing, check. Halo, testing, check mic. Cuba 1, 2. Alright, apa lagi kita test? Mouse, voice changer. Cubaan 1, 2. Halo, Cubaan 1, 2. halo, cuba 1, 2. Testing, check mic 1, 2, 3. This is Halo. Ada 4 jenis ya, 4 jenis. Okey, paling kita buat mode. Yang ini adalah Bluetooth. So kita akan test dengan, kita coba test dengan Bluetooth ya. Testing volume sekarang. Halo, testing, check. Cuba 1, 2. Halo, tes, check. Music, Gitar. okey, kita coba setting dia punya music Bluetooth. Okey, kita dah berjaya pairing Halo, testing, check. Kita tengok sound dia padu tak padu. Catch live sports and entertainment. Max's postpaid has just what you need. Switch now.
Oke guys, jadi itulah tadi ya Kirik coba untuk tes. So apa yang Kirik nak simpulkan, berdasarkan pengalaman yang pertama kali. Tadi pun setting dia main macam sukati lah setting kita belum lagi setting betul-betul. Tapi volume dia kalau kita pusing dia sampai 50. Kalau dalam pasal bilik yang indoor macam ni memang dah cukup kuat. Kalau di sini lah, kalau kita betul-betul di dalam bilik ni Kalau dalam bunyi dalam video ni tak pastilah. So apa yang Kirik tahu, kalau kita terlalu dalam bilik yang tertutup macam ni, kita kena jarakkan speaker tu lebih kurang dalam 10 meter dari tempat kita berlagu. Sebab nyanyi sebab dia memang dia akan, kalau dah pasang dengan muzik, dengan lagu, dia memang dia akan tangkap sikit. Kalau kita just MC macam biasa tadi, okey, tak ada masalah. Tapi kalau kita pasang muzik dengan keadaan yang tertutup macam ni, kena jauh sikit. Sebab dia bunyi mungkin pantulan So dari segi bunyi Kirik berpuas hati sebab mic yang dibekalkan ni dia memang agak berat, memang berkualiti. Dia tak macam mic yang cikai-cikai lah. Dan bila kita berlagu tu, kita tak perlu pun dekat. Jauh macam ni pun dia dah tangkap kuat. Jauh, jarak dalam 30 cm dari mulut pun dah dia tangkap kuat. Kalau kawasan outdoor, baru kita boleh layan betul-betul lah. So untuk pengalaman mic, bateri jenis 2A. Lepas tu dia ada 2 jenis mic. Bukan 2 jenis, 2 bagi 2. Dan ada remote. Ni remote. So remote ni macam biasa lah, tak ada bateri juga, tak dibekalkan bateri. Dia ada mode, stop, mute, repeat, equalizer. Untuk equalizer tadi ada 4 jenis yang Kirik sempat test. So secara untuk penutupnya, kesimpulannya Kirik berpuas hati lah. Dengan harga di bawah 1,000 sebenarnya, di bawah 1,000. Kalau Kirik beli di kawasan di Sarawak ni, di mana-mana kedai ni mungkin harganya lebih pada tu. Kalau Kirik faham harga di Semenanjung, kalau datang ke Sarawak memang agak mahal. Jadi sebab tu peniaga dia akan naikkan range harga dia untuk siapa tak nak untung kan. So kalau kita jenis yang macam Kirik lebih suka untuk beli di sana di Semenanjung dan kita postkan di sini. Tak apa, lama, tapi harga dia memang akan ada kurang lah dalam 200-300 ya. Tapi kalau nak emergency, nak segera, belilah di kedai sekitar Kuching kah, Serian kah, Siburan atau Semerahan, ada banyak tempat. So itu adalah pandangan Kirik. So itu saja untuk video kali ini. So kita boleh rekomen juga untuk AMP audio ni, boleh tahan. So selepas ni kalau kita nak camping, kita bolehlah bawa portable. Bawa pergi tempat camping, pergi tempat kerja, kita pergi buat apa-apa lah aktiviti riadah. Kita tak perlu nak sambung yang macam ni. Yang ni tu dalam bilik, di rumah boleh lah ya. Tapi yang ini dah ada problem jugalah. Sebab tu Kirik cari yang portable sajalah. Yang ni dah ada masalah Bluetooth, function dia dah tak berapa nak bagus untuk connect dengan kita punya device macam laptop ataupun tab, telefon. Dia kadang-kadang terputus. So itu saja untuk kali ini. Jangan lupa like, komen dan share. Yang penting jangan lupa like, mestilah ya, tekan like. Bye bye.